Bini, itu hari you ada mention Corolla artis kan? Kenapa? Nak beli kereta lagi ke? Tak adalah, you bukan komplain GR Corolla terlalu cepat, boot size kecil. Nah, ni Corolla GRS. Apa tu maksud GRS? GRS itu masuk get rich super fast. Jangan tipu leh, sini tulis GR Sport. Itu GR Sport aksesori saja. Mari I bawa you tengok. Cantik saja, cantik saja. You tengok salon ni sama dengan itu GR Corolla. Tapi kereta tak cepat. Lagi ini GR decoration saja. Nah, tengok rim ni dengan warna yang gelap, tak payah sentiasa cuci kereta. Jimat air. Lagi you tengok tayar ni, wrap dengan Dunlop SP Sport Max. Lebih selamat untuk family kita. Lagi bumbung ni warna hitam. You tahu punya lah. Tak payah selalu cuci kereta. Jimat air. Dan tengok datil ni. Ini better aerodynamic. Jimat minyak. Sekarang minyak mahal. Kenapa lampu ni sangat hitam? Suara rosak ke? Tak ada lah, you tunggu Tunggu. Nanti. Sudah ada kan? Dan ni ada power release button untuk buka boot belakang. Tengok boot size ni. Memang besar. Compare dengan GR Corolla 470 liter. Banyak barang boleh simpan. Boleh size ni? Boleh. Nah, ini kunci dia. Ada GR punya logo. Decoration saja. Ada keyless entry. Okey, mari masuk. Wah, ini auto Auto you pun boleh bawa. Tengok screen ini yang besar. Lagi ada 360 camera. So you nak masuk parking juga senang. Lagi aircon setting semua dengan physical button. Lagi ada dual zone. You nak sejuk sikit, I boleh bagi you sejuk sikit. Dan nak panas sikit juga boleh. Dan bawah sini lagi ada wireless charging pad untuk you punya phone. Wah, ini kerusi selesa. Memang lah. Ada GR emboss dekat headrest. Lagi kerusi dengan leather wrap. Tengah dengan sweat material. Memang selesa. Lagi tengok screen ini dengan full digital screen. Sangat high resolution. Ada ADAS function. Dan ada ACC function. Semasa traffic jam, guna dia. You pandu senang, selesa. Dan ini GR badge decoration saja. You suka merah kan? Tengok seatbelt pun tengah merah. Belakang ada ISOFIX point dengan dua. Lagi tengah ada aircon vent. Anak duduk dekat belakang. Panas. Road tax dia murah saja. Dan engine dengan 1.8 liter pair dengan CVT gearbox. Dan ni, ini brand maintenance memang kurang. Dan peace of mind. Dia lagi datang dengan 5 tahun unlimited mileage warranty. So, harga berapa? RM150,000 sahaja. Cantik juga. So, Corolla GRS ini boleh beli ya? Okey lah, Ong. Ini bukan performance car meh? I dah cakap mah, ini family car.